Okay, kita try pasang Makito cordless router Okay, ni satu punya collet dia 6mm size dia. Okay, tu nut dia baru. Kita ada router bit lah 1/4 round punya daripada Tightway lah. Tightway ni lah. Okay, kita masuk. Keluar sikit. Okay. Okay, dah ada lock So ni dia bagi spanner dia. So, kita boleh lock Okay, ni router Makito lah, router ataupun trimmer. Okay, cordless router, no load speed 10,000 ke 30,000 rotation per minute, voltage 20 volt lah. Okay. A3 Makita style. Okay, tebal juga dengan pin. Okay, aluminium, plastik tebal. Okay, dia bagi ni sekali body adjust ni, yang plastik ni lah. Okay, ni router bit saya dah pasang. Okay, dia ada speed control 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so ada 6 speed lah. Tu dikatakan ada LED lampu on off. Kita boleh adjust lah. Ni okay. Okay, ni macam getah Okay, ni aluminium lah, polish aluminium. Okay, ni semua plastik. Semua plastik. Ni besi. Ini macam ada getah sikit. Okay, ni saya dah try router lah. Okay, kita try masuk dengan bunyi dia macam mana. Okay, ni lampu dah ada 2 lah. Okay, dia terus berhenti
Jadi ni yang kita router tadi lah, terima tadi. Okay, smooth eh. Okay, ni ada kasar sikit lah. Okay, lain smooth eh. Lepas tu saya ada sambung tu lah sampai ke belakang. Boleh tengok eh. Dia punya kad dia. Okay lah. Kena lalu lagi sekali. 2-3 kali lah. Tengok jenis mata kita pakai eh. Okay. Ni eh. Okey, jadi komen saya Makiton ni okey, boleh pakai lah. Saya memang tak biasa pakai, tapi saya banyak tengok video Makita bentuk sama macam ni. Cuma controller lain lah. Maksudnya display pun lain, dia punya material pun lain lah kan. Jadi yang ni yang murah punya lah daripada China Makitor Makitor. Selalu Makita ni Makitor. Dan harga dia murah lah. Kalau tengok Makita tu beratus beribu tak termasuk aksesori semua. Yang ni siap bagi ni semua, plate ni lepas tu yang ni kita kena tambahan lah. Router bit ni 1.4 ni. Ni ada banyak lah dekat Shopee. Yang ni pun dia bagi free spanner. So rasa saya okey lah, boleh dipakai lah. Untuk beginner DIY macam saya okey, boleh lah. Cuma nak adjust ni dia susah sikit Dia kena agak-agak lah, kita kena ukur dulu jarak meja tu, mana kita nak ni, mana kita nak trim tu ataupun router kan. Kita clip lah, boleh adjust Lepas tu yang ni acrylic, jadi boleh tengok so banyak lah abuk kayu dia masuk dalam ni dia tak keluar, dia masuk dalam ni. So yang ni router base ni kita kena upgrade lah. Saya tengok ada yang aluminium punya, aluminium alloy punya. Lepas tu dia ada macam lubang untuk vacuum lah. Kita boleh attach vacuum. Masa kita operasi boleh sedut lah abuk tu. Yang ni tak ada jadi dia akan keluar belah sini, keluar bawah. Tu yang ada masuk dalam ni Okay, lagi kekurangan dia saya rasa bateri dia boleh tahan juga 1 bar juga lah habis tadi. Lepas tu okay, dia brushless lah. Yang bagusnya dia brushless. Bunyi dia bising jadi kita kena pakai earmuff, kena pakai safety Google semua. Lepas tu dia ada LED lah, 2 biji ni ini kiri kanan lah. Okay, itu nampak tu. Lepas tu dia punya spindle ni kita ada spindle lock lah. Masa kita nak tukar router bit kita boleh tekan yang ni. So kita tak payah gunakan dua spanner macam. Okay, kualiti router biasa bergantung dengan ni router bit kita beli yang mahal dapatlah result yang baik, ataupun kita jalan router tu sekali 2-3 kali jalan. Kalau macam yang murah macam ni, saya beli ni Lightway ni dia kena banyak kali lah. Bergantung kualiti mata ni, ketajaman dia. Biasa yang murah-murah dia akan cepat haus lah. Jadi kalau yang mahal ataupun heavy duty punya, dia tahan lama sikit dan dia pun cantik. Kita tak payah banyak kali jalan router tu lah. Okay. Lepas tu pilih yang ada bearing lah. Biasa yang ada bearing dia mahal sikit. Kalau yang tak ada bearing kosong je dia murah lah. Yang ada bearing So bearing ni dia akan slide lah dekat kita punya alat kerja kita ataupun bahan kayu tu yang kita nak buat framing tu lah. Okay, mata ni ada macam-macam boleh tengok mata yang nak buat lubang ada, nak buat petak ada, macam-macam lah. Kita boleh tengok. Yang ni banyak penerangan dia dekat YouTube lain boleh tengok. Okay, lagi tu je lah cadangan saya upgrade ni. Upgrade bateri. Bateri pakai yang IC punya output pun okey tapi saiz kecil. Jadi kita tak berat lah kita nak pegang tu kan. Saya pakai bateri di saiz ni 10 sel ni. Jadi boleh nampak besar. Besar bateri lagi lebar daripada base plate dia. Jadi takut tak stabil ke apa sebab dia punya base plate pun kecil kan. Dia punya material kadang kita nak buat trimmer, kadang meja tu atas ni sebelah sini, jadi dia macam tak berapa stabil lah. Jadi kita kena tekan betul-betul tahan. Ada teknik dia lah. Itu semua ada ajar dekat YouTube lain lah. Saya cuma nak share pasal Makiton ni. Okay, harga dia
okey lah, murah lah. Pada saya bawah 100. Saya dapat bawah 100. Siapa dapat murah lagi, siap voucher semua, okey, untung lah. Okey. Dan dia tak ada hard case lah, dia datang dalam kotak biasa lah. Saya tak tunjuk lah. Okey, itu saja. Alright.